dari segi struktur dan organisasi. Dari segi struktur, artikel ini sangat teratur kerana mengikut format kajian akademik yang lengkap. Ada abstrak, pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi, analisis data dan kesimpulan. Sebagai contoh, selepas bahagian pengenalan menjelaskan isu pengangguran graduan, penulis terus mengaitkannya dengan peranan 6 aspirasi pelajar dalam PPPM 2015 hingga 2025. Ini menunjukkan susunan idea yang logik dan berkait rapat antara bahagian. Yang kedua, keutuhan dari segi kohesi. Kohesi dalam artikel ini dapat dilihat melalui penggunaan penanda wacana seperti oleh itu, justru dan sehubungan itu yang membantu menghubungkan ayat. Contohnya, penulis menyebut, oleh itu, pelajar perlu memantau dan menjadi fasilitator kepada kumpulan pelajar di bawah seliaannya. Ayat ini menunjukkan kesinambungan antara perbincangan tentang pelaksanaan projek dengan peranan pensyarah. Selain itu, kata ganti seperti pengkaji, pelajar dan kajian ini digunakan berulang kali untuk mengekalkan fokus dan perpautan dalam wacana. Seterusnya, keutuhan dari segi koheren. Dari segi koheren, artikel ini menunjukkan kesinambungan makna yang sangat jelas antara isi dengan tajuk utamanya, iaitu penerapan aspirasi pelajar dalam PPPM 2015 hingga 2025 melalui pembelajaran berasaskan projek. Penulis mengaitkan setiap hujah dengan tujuan utama kajian untuk membuktikan bahawa pembelajaran berasaskan projek mampu meningkatkan 6 atribut aspirasi pelajar seperti kemahiran berfikir, kepimpinan dan komunikasi. Sebagai contoh, penulis menulis kelemahan dalam penguasaan kemahiran insania memberi kesan kepada keperluan pasaran terkini. Oleh demikian, peranan pensyarah adalah penting untuk memperkukuhkan kemahiran ini melalui pembelajaran berasaskan projek. Ayat ini menunjukkan hubungan langsung antara masalah yang dibincangkan dengan tajuk utama kajian. Ia menjelaskan bahawa projek ilmiah yang dijalankan di Politeknik bukan sekadar tugasan akademik biasa, tetapi menjadi medium utama untuk menerapkan aspirasi pelajar yang digariskan dalam PPPM. Seterusnya, yang keempat pula, keutuhan dari segi gaya dan laras bahasa. Dari segi gaya dan laras bahasa, penulis menggunakan bahasa yang formal, tepat dan selaras dengan tajuk kajian, iaitu penerapan aspirasi pelajar dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 melalui pembelajaran berasaskan projek. Bahasa akademik digunakan secara konsisten bagi menunjukkan sifat penyelidikan yang ilmiah. Penulis banyak menggunakan istilah penting yang berkait dengan tajuk seperti aspirasi pelajar, kemahiran insania, lonjakan pertama PPPM dan pembelajaran berasaskan projek. Sebagai contoh, penulis menyatakan penguasaan atribut aspirasi pelajar dari aspek kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kemahiran berfikir berada pada tahap yang tinggi. Ayat ini menunjukkan penulisan akademik yang padat dan objektif. Ia juga berkait rapat dengan objektif kajian untuk membuktikan bahawa pembelajaran berasaskan projek benar-benar membantu membina 6 aspirasi pelajar yang digariskan dalam PPPM. Artikel ini juga menunjukkan kesinambungan idea yang kuat. Bahagian penyataan masalah menerangkan isu graduan yang tidak berdaya saing. Kemudian, tujuan kajian menjelaskan peranan pembelajaran berasaskan projek dan bahagian analisis data pula membuktikan keberkesanannya. Contohnya, dapatan menunjukkan kemahiran kepimpinan belajar berada pada tahap yang tinggi dengan 4.49. Dan penulis menghuraikan bahawa kemahiran ini terbina melalui aktiviti kerja kumpulan dalam projek ilmiah. Ini membuktikan bahawa setiap bahagian saling menyokong dan berkait dengan tajuk utama kajian.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan analisis saya yang bertajuk Kemahiran Membuat Rujukan dalam artikel Penerapan Aspirasi Pelajar dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi 2015 hingga 2025 melalui pembelajaran berasaskan projek dalam kursus Komunikasi dan Penyiaran Islam. Artikel ini ditulis oleh Wan Norina Wan Hamad, Arianti Adnan dan Ahmad Fikruddin Muhammad Yusof pada tahun 2020. Yang pertama sekali, bagi aspek ketepatan dan kesesuaian sumber rujukan, penulis berjaya menggunakan sumber yang tepat dan sangat relevan dengan topik kajian mereka. Sebagai contoh, mereka menggunakan dokumen rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2015 sebagai asas kepada 6 atribut aspirasi pelajar. Selain itu, terdapat juga rujukan daripada Ahmad Esa et al. 2008-2014 berkaitan kemahiran insaniah dan Lubna Abdul Rahman et al. 2017 yang membincangkan isu kebolehpasaran siswazah. Ini menunjukkan penulis peka terhadap konteks pendidikan semasa dan mampu memilih bahan rujukan yang sahih serta sesuai dengan fokus kajian. Seterusnya, dari aspek yang kedua pula, iaitu kepelbagaian sumber rujukan. Satu kelebihan utama artikel ini ialah kepelbagaian sumber yang digunakan. Penulis tidak hanya bergantung pada buku atau laporan rasmi, tetapi turut menggunakan jurnal ilmiah seperti E-Bangi Journal of Social Science and Humanities, persidangan akademik, contohnya Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, tesis dan laporan penyelidikan seperti Nur Syakirah 2012, serta sumber antarabangsa seperti Kellen 2003 dan Edin Yang, O'Day and Gimba 2015. Kepelbagaian ini menunjukkan bahawa penulis mempunyai kemahiran mencari dan menilai sumber daripada pelbagai kategori. Namun, kebanyakan sumber masih tertumpu kepada konteks Malaysia dan kurang perbandingan dengan kajian antarabangsa. Dari aspek yang ketiga, iaitu gaya dan format rujukan. Dari segi gaya, artikel ini menggunakan APA style, iaitu gaya yang biasa digunakan dalam bidang pendidikan dan sains sosial. Sitasi dalam teks ditulis dengan betul, seperti Ahmad Esa et al. 2008 menandakan penulis memahami cara menggunakan rujukan secara formal. Namun begitu, terdapat sedikit ketidakkonsistenan dalam format. Contohnya, ejaan et al. Sepatutnya et al. Tu jarak dan penggunaan tanda baca yang tidak seragam. Senarai rujukan di hujung artikel juga masih boleh diperbaiki lagi dari segi tulisan italik atau penulisan DOI dan gaya susunan gaya APA terkini. Dari aspek aplikasi rujukan dan penghujaan pula, penulis menunjukkan kemahiran yang tinggi. Mereka bukan sekadar menyenaraikan rujukan, tetapi benar-benar mengaplikasikan rujukan untuk menyokong hujah dan dapatan kajian. Sebagai contoh, dalam bahagian pernyataan masalah, penulis menggunakan rujukan seperti Nur Aziani Abdul Jalil 2012 untuk menjelaskan isu kekurangan kemahiran insaniah yang menjadi faktor pengangguran graduan. Manakala dalam perbincangan dapatan mereka merujuk kepada Muhammad Hasril Amiruddin et al. 2016 bagi menunjukkan keselarasan dapatan kajian dengan penyelidikan terdahulu. Ini membuktikan bahawa penulis menggunakan rujukan secara analitik dan berasaskan bukti.
Dan dari aspek yang terakhir pula iaitu kelemahan dan ruang penambahbaikan. Walaupun keseluruhannya baik, terdapat beberapa kelemahan kecil yang boleh diperbaiki lagi. Antaranya ialah yang pertama, konsistensi format APA, iaitu dari segi tanda baca dan ejaan et al. Perlu diseragamkan. Seterusnya, artikel ini kurang rujukan antarabangsa terkini dan kebanyakan sumber adalah tempatan. Yang ketiga ialah ketiadaan DOI atau URL penuh yang menyukarkan pembaca menjejaki sumber. Yang keempat adalah tarikh rujukan yang agak lama, kebanyakannya yang sebelum tahun 2018. Namun, kelemahan ini tidak menjejaskan kualiti penulisan secara keseluruhan, hanya aspek teknikal yang boleh diperbaiki. Jadi, secara keseluruhannya, kemahiran membuat rujukan dalam artikel ini boleh dikategorikan sebagai baik dan berkesan dengan skor 4 daripada 5. Penulis berjaya memilih rujukan yang relevan dan pelbagai, menggunakan gaya APA dan dengan baik serta mengaplikasikan sumber untuk menyokong hujah secara berkesan. Walaupun ada sedikit kelemahan dari segi teknikal dan kekurangan rujukan antarabangsa, secara umum penulis telah menunjukkan tahap kecekapan akademik yang tinggi dan kefahaman mendalam terhadap teori serta dasar pendidikan. Kesimpulannya, penulis artikel ini menguasai kemahiran membuat rujukan dengan baik dan beretika, menjadikan penulisan mereka kukuh serta berwibawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, nama saya Muhammad Rahimi Hakim bin Rosmaini. Saya akan membentangkan analisis kejelasan dalam penulisan berdasarkan artikel bertajuk Penerapan Aspirasi Pelajar dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi 2015 hingga 2025 melalui pembelajaran berasaskan projek. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita fahami dahulu maksud kejelasan dalam penulisan. Baiklah, kejelasan bermaksud sejauh mana mesej penulis mudah difahami oleh pembaca. Ia melibatkan struktur ayat, kesinambungan idea, penggunaan istilah dan cara penulis menyampaikan dapatan dengan padat serta logik. Apabila sesuatu penulisan jelas, pembaca dapat memahami maksud penulis tanpa perlu membaca berulang kali atau meneka maksud sebenar ayat. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan kejelasan penulisan artikel melalui 4 bahagian utama, iaitu pengenalan yang jelas, kaedah kajian yang mudah difahami, dapatan dan tafsiran data, dan terakhir, kejelasan dalam penggunaan istilah dan statistik. Baiklah, yang pertama, pengenalan yang jelas. Mari kita lihat petikan pertama daripada bahagian pengenalan artikel ini. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan aspirasi pelajar dalam kemahiran berbahasa, kepimpinan dan kemahiran berfikir menerusi pembelajaran berasaskan projek dalam kalangan pelajar Politeknik Malaysia. Baiklah, daripada petikan ini, kita dapat lihat bahawa penulis menulis dengan jelas dan tersusun. Dalam satu ayat sahaja, penulis telah menjelaskan 3 perkara utama, iaitu yang pertama, objektif kajian untuk mengenal pasti tahap penguasaan aspirasi pelajar. Yang kedua, skop atribut melibatkan kemahiran berbahasa, kepimpinan dan kemahiran berfikir. Dan yang ketiga, konteks, iaitu pelajar teknikal di Politeknik Malaysia. Ayat ini tidak berbelit, tidak menggunakan bahasa kiasan dan terus kepada maksud. Inilah ciri kejelasan yang baik dalam penulisan akademik. Namun, penulis boleh memperkemaskan ayat ini sedikit supaya lebih ringkas. Contohnya, kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap penguasaan aspirasi pelajar Politeknik dalam kemahiran berbahasa,
kepimpinan dan berfikir menerusi pembelajaran berasaskan projek. Versi ini lebih pendek, lebih mudah dibaca dan masih membawa maksud yang sama. Ayat yang ringkas seperti ini sangat penting dalam memastikan pembaca faham tujuan kajian seawal bahagian pengenalan lagi. Baiklah, yang kedua, kaedah kajian yang mudah difahami. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana penulis menjelaskan metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian tinjauan dengan menggunakan instrumen borang soal selidik. Sampel kajian ini melibatkan 95 orang pelajar semester 5 yang terlibat dengan pembelajaran berasaskan projek. Baiklah, di dalam petikan tersebut, ayat ini jelas dan padat. Penulis menyebut jenis kajian, kaedah pengumpulan data dan jumlah sampel dengan teratur. Tiada penggunaan istilah yang mengelirukan atau huraian yang berlebihan. Namun, dari segi gaya penulisan, ayat kedua agak panjang. Untuk menjadikan ia lebih jelas, penulis boleh memecahnya kepada dua ayat seperti berikut. Kajian ini berbentuk tinjauan menggunakan soal selidik. Seramai 95 pelajar semester 5 yang mengikuti pembelajaran berasaskan projek menjadi responden. Apabila ayat panjang dipecahkan, pembaca dapat memahami maklumat secara berperingkat dan tidak mudah hilang fokus. Ini menunjukkan bahawa kejelasan bukan sekadar isi kandungan, tetapi juga bergantung pada struktur dan susun letak maklumat. Baiklah, seterusnya, yang ketiga, bahagian dapatan merupakan salah satu bahagian yang paling jelas dan tersusun dalam artikel ini. Penulis memaparkan hasil kajian dengan menggunakan jadual, skor min dan tafsiran seperti ST sangat tinggi dan T tinggi. Pendekatan ini amat berkesan kerana ia membolehkan pembaca memahami keputusan kajian dengan cepat dan tepat tanpa perlu membaca penerangan panjang yang kompleks. Sebagai contoh, penulis menyatakan KK1, saya mampu menyuarakan idea dengan jelas secara lisan dalam bahasa Melayu 4.76 ST, iaitu sangat tinggi. KK2, saya mampu menyuarakan idea dengan jelas secara lisan menggunakan bahasa Inggeris 3.15 T, iaitu tinggi. Daripada petikan ini, kita dapat melihat bahawa tahap penguasaan pelajar dalam bahasa Melayu adalah sangat tinggi, manakala penguasaan dalam bahasa Inggeris pula berada pada tahap tinggi. Perbandingan seperti ini amat membantu pembaca membuat tafsiran secara langsung, malah memudahkan pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan aspek tertentu dalam kajian. Selain itu, penggunaan jadual dengan nilai skor min turut menambah kejelasan kerana data disusun secara sistematik dan mudah dirujuk. Ini menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja menekankan ketepatan analisis data, tetapi juga mengambil kira aspek keterbacaan dan keteraturan dalam penulisan akademik. Penulis juga memastikan tafsiran bagi setiap skor diberikan dengan jelas. Contohnya, nilai 4.0 ke atas dikategorikan sebagai sangat tinggi, manakala nilai antara 3.0 hingga 3.99 sebagai tinggi. Ini menjadikan laporan dapatan bukan sahaja tepat dari segi statistik, tetapi juga mudah difahami oleh pembaca yang mungkin tidak mempunyai latar belakang statistik. Kejelasan seperti ini amat penting dalam laporan akademik kerana ia membantu pembaca memahami dapatan secara visual dan numerikal. Dengan gabungan data kuantitatif seperti skor min dan tafsiran kualitatif seperti tahap tinggi atau sangat tinggi, penulis berjaya menyampaikan maklumat secara seimbang dan menyeluruh. Baiklah,
Yang keempat, kejelasan dalam istilah statistik dan teknikal. Dalam bahagian analisis data, penulis menunjukkan penggunaan istilah statistik yang tepat dan formal, menandakan beliau mempunyai kefahaman yang baik terhadap kaedah penyelidikan kuantitatif. Sebagai contoh, penulis menulis berdasarkan ujian independen sampel t-test, keputusan menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan. Aras signifikan yang digunakan ialah P kurang daripada 0.05. Ayat ini menunjukkan penggunaan istilah statistik yang betul seperti independent sample t-test, perbezaan signifikan, dan aras signifikan P kurang daripada 0.05. Dari sudut teknikal, penulis telah menulis dengan kemas dan mengikut konvensyen penulisan akademik, iaitu menyatakan jenis ujian statistik dan tahap signifikan yang digunakan. Ini membantu memastikan ketulusan dan kebolehpercayaan dapatan kajian. Namun begitu, jika dilihat dari sudut kejelasan kepada pembaca umum, ayat ini mungkin agak berat dan sukar difahami, terutamanya bagi mereka yang tidak mempunyai latar belakang dalam statistik. Istilah seperti ujian T bebas atau P kurang daripada 0.05 mungkin tidak memberi makna jelas kepada pembaca biasa. Oleh itu, untuk menjadikan penulisan lebih jelas dan mudah diakses, penulis boleh menambah tafsiran dalam bahasa biasa selepas kenyataan statistik tersebut. Contohnya, ini bermaksud tiada perbezaan ketara antara pelajar lelaki dan perempuan dari segi penguasaan aspirasi pelajar. Selain itu, strategi seperti ini juga dapat meningkatkan accessibility dan pembacaan inklusif, iaitu memastikan semua pembaca, sama ada ahli akademik maupun pelajar biasa, boleh memahami isi kajian dengan mudah. Hal ini mementingkan dalam konteks penulisan ilmiah kerana matlamat utama bukan sekadar menunjukkan kepakaran, tetapi menyampaikan ilmu secara jelas dan difahami oleh khalayak yang lebih luas. Baiklah, secara keseluruhannya, kejelasan penulisan dalam artikel ini boleh dianggap baik dan berkesan. Penulis berjaya menyampaikan mesej kajian dengan struktur yang logik dan mudah difahami. Namun, jika gaya penulisan diperhalusi dengan ayat yang lebih ringkas, susunan yang lebih kemas dan penjelasan istilah yang lebih mesra pembaca, maka kualiti wacana akademik ini pasti akan meningkat. Sekian sahaja analisis saya tentang kejelasan penulisan.